Saya bukanlah besar mana. Ujian mereka lebih besar daripada saya. Al-Fatihah buat Cikgu Lee. Perginya orang baik. Sedih baca kisah beliau. Dan membuatnya lagi aku sedih. Posting arwah kepada isteri tercinta. Andai satu hari nanti saya sudah tiada, ingatlah bahawa setiap nafas terakhir saya dulu adalah kerana kasih dan cinta saya pada kamu semua. Kalaulah aku di posisi isteri arwah, oh menangis weh. Dan aku baru sedar arwah follow aku. Elok aku perasan ramai yang meninggal muda, meninggal pula yang baik-baik. Okay, ni video last arwah dekat TikTok. Sejujurnya aku tak kenal Cikgu E ni siapa. Kata ni bersepah pasal arwah. Cikgu E ni consider muda lagi lah, 45 tahun. Hang try bayangkan, arwah aktif bersukan, badan comelnya BMI normal. Cikgu sains sukan. Tapi tuk-tuk tahun lepas, Mac 2024, didiagnose ada 3 jenis barah. Kanser buah pinggang, kanser kelenjar, kanser paru-paru. Yang mananya kanser paru-paru dah tahap 4, 30%. Hingga 30% je paru-paru boleh fungsi. 70% dah ranap kanser. Sebab tu perasaan arwah on face mask. Sebelum ni nasal prong. Nampak tak dekat hidung arwah? And sebelum ni discharge dengan tonggah. Tong oksigen lah bukan tonggah. LTOT kita panggil. Doktor panggil long term oxygen therapy, LTOT. Nampak tak cepat gila merosot paru-paru arwah daripada pakai nasal prong saja sampai ke face mask. Maksudnya aku nak bagi tahu ni, kanser paru-paru ni cepat gila merebak, merosakkan tisu-tisu paru-paru, alveolus, segala lang parenkhyma, tisu paru-paru semua jahanam lah. Siapa kanser paru-paru senang membiak, senang merebak? Fikir, dekat paru-paru banyak apa? Salur darah. Salur darah bawa apa? Darah dengan nutrisi, glukos, oksigen. Bila banyak salur darah, maksudnya banyak nutrisi. Sel kanser paru-paru antara kanser yang paling gila, dia suka pada gula. Yang ni lah kebanyakan orang tak faham pasal kanser. Bubble effect ni antara salah satu explanation nak mengatakan sel kanser dia akan makan gula untuk membesar, dia metastasize, dia merebak walaupun tanpa oksigen. Macam yang berlaku dekat arwah. Ampasan daripada arwah pakai nasal prong, tukar pada face mask. Lepas tu dengan finding mengatakan hanya 30% saja paru-paru dia function. Maksudnya lebih 70% dah rosak. Maksudnya dalam darah Cikgu E dah kurang oksigen. Tapi pelik. Tapi macam mana sel kanser boleh hidup tanpa oksigen? Yang ni lah Weber effect. Kanser yang boleh hidup tanpa oksigen lebih agresif daripada kanser yang perlukan oksigen. Dan inilah yang doktor ataupun saintis panggil hypoxic tumor. Ataupun istilah bahasa mudah, kanser yang boleh hidup tanpa oksigen. Dia cuma perlukan gula, glukos. Sebab itulah kanser paru-paru antara kanser yang sangat agresif weh. Gila punya agresif. Kalau based on cerita arwah, lepas didiagnose, tahun ni bulan 11 2025. Maksudnya lebih kurang setahun 6 bulan. Pantas gila kanser tu buat kerja dalam badan. Kanser paru-paru sangat agresif sebenarnya weh. Dan yang paling best pasal kanser paru-paru adalah kan kanser paru-paru dia boleh hidup tanpa oksigen. Korang tahu tak, radioterapi susah nak fungsi normal tanpa oksigen. Maksudnya radioterapi pun tak mampu untuk bunuh sel kanser. Untuk pengetahuan apa, kanser paru-paru ni banyak jenis. Tapi paling kerap orang kena adalah non-small cell carcinoma. At least 80% daripada semua jenis kanser paru-paru. Ni rupa dia. Bawah mikroskop, ni nampak tak hitam-hitam ni. Maksudnya sel ni sangat aktif dan agresif. Kalau kena memang boleh meninggal sebenarnya. Kalau kes arwah Cikgu E ni, kadang-kadang kita fikir dia dah aktif, rajin marathon, exercise, jaga makan, kurus. Kalau korang refer kajian pun mengatakan exercise tu sebagai anti-cancer. Bukan untuk kurus saja. Exercise ni banyak gila benefit. Anti-cancer, anti apa lagi? Anti tekanan darah, anti gula, anti diabetes, anti nyanyuk, anti apa lagi? Muscle rosak ataupun kita panggil sarkopenia. Tapi tuk-tuk yang kurus, yang aktif, jaga makan yang kena. Dengan kanser paru-paru tak payah sembang dah, memang ada kajian dah. Bersepah kajian. Hampa pokok tegang tak payah nak deny lagi. Geram aku dengan pokok yang mempertahankan pasal rokok ni. Pasal kisah Cikgu Lee, baru aku bahas satu kanser baru, paru-paru. Belum kelenjar, belum buah pinggang lagi. Yang dua lagi sama ada kanser paru-paru yang merebak, ataupun kita panggil sebagai secondary cancer lah, ataupun secondary tumor, ataupun arwah memang dah ada sedia kala kanser tu tanpa merebak daripada paru-paru. Yang tu wallahualam. Apa-apa pun kita doakanlah Al-Fatihah untuk arwah. Semoga roh Cikgu Lee ditempat di kalangan kekasih-kekasihnya. Tapi bukan habaq lah, sejak arwah tak ada, ramai
orang-orang alim, ulama cakap pasal arwah. Nampak tak time dia hidup apa dia buat? Yang tu lah yang aku nak aim sekarang ni. Pokok lah bila kita mati, bila aku dah tak ada nanti, ada juga orang cakap benda yang baik pasal aku. Sebab tu lah bila main social media ni jangan post bukan-bukan. Orang tengok apa yang kita post. Dan social media ni juga boleh jadi saham akhirat kita. Bila kita mati, orang tengok video kita yang manfaat. Selagi tu investment kita duk bergerak macam tu je. Okay.